Okey, ada yang kata model PHEV Proton ni akan terletak di bawah line up Proton X70. Betul ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampak gaya tahun ni, tahun 2025, tahun yang agak busy jugalah untuk Proton, yang mana kita akan dapat saksikan beberapa model yang akan dilancarkan oleh Proton sendiri. Salah satu model yang berada dalam plan Proton adalah model PHEV. Sebelum ni ada ura-ura mengatakan untuk model PHEV daripada Proton ni akan terletak di bawah line up Proton X70 disebabkan dengan model PHEV ni bukannya pure EV dan sepatutnya diletakkan di bawah line up Proton X70. Bagi aku macam kurang sesuai kalau model PHEV ni diletakkan pada model Proton X70, sebabnya Proton X70 ni satu model yang dah agak lama sangat ada dekat Malaysia ni. Dilancarkan sekitar tahun 2019, sekarang dah 2025. Kira reka bentuk X70 yang ada sekarang ni pun sebenarnya dah boleh masuk museum dah sebenarnya, dan tersangat tak sesuai lah kalau model PHEV ni diletakkan di bawah line up Proton X70. Dan bagi aku lebih sesuai diletakkan pada line up model Proton EMAS 7. Walaupun model PHEV ni bukan pure EV, tapi kalau tak ada teknologi EV, tak ada wujudnya teknologi PHEV. Betul tak? So bagi aku untuk model PHEV ni lebih sesuai diletakkan di bawah model EMAS. Okey, model PHEV dah confirm akan masuk Malaysia, tapi model apa yang akan dibawa oleh Proton? Model PHEV yang akan dibawa masuk oleh Proton ataupun Pronet akan mengambil daripada model Geely Galaxy Starship 7. Model ni dah dilancarkan pada tahun lepas sekitar bulan Disember, dan antara salah satu model PHEV yang agak laku juga dekat China. Dan kalau model Starship 7 ni dijelmakan sebagai EMAS 7 PHEV, bagi aku akan jadi salah satu model yang laku jugalah, seperti yang kita lihat pada EMAS 7 EV sekarang kan. Yakin sangat kau ni kan. Ada sebabnya. Untuk Geely Galaxy Starship 7, panjang betul nama kan. Kita sebut EMAS 7 PHEV lah kan. Untuk EMAS 7 PHEV ni dia mempunyai reka bentuk yang walaupun menggunakan body yang sama seperti EMAS 7, tapi dari segi reka bentuk depan belakangnya berbeza berbanding dengan EMAS 7 yang dah ada dekat Malaysia sekarang kan. Dia punya lampu headlight dia berbeza sikit dengan EMAS 7. Dia lebih tajam dan ada penggunaan LED bar pada bahagian tengah, pada bahagian trim tengah ni kan, dia bersambung dengan headlight. Very cool. Lebih kurang sama design yang kita lihat pada Xpeng, G6 dan juga Tesla Model Y. Dan dia punya bumper ni juga nampak lebih berbentuk lah berbanding dengan EMAS 7. Dia punya bumper nampak tersangat plain, simple sangat. Tapi untuk EMAS 7 PHEV nanti akan mempunyai reka bentuk bumper yang nampak berbentuk, nampak lebih proper, tak adalah nampak simple sangat kan. So bagi aku dari segi reka bentuk depan pada EMAS 7 PHEV ni jauh lebih maskulin, lebih garang berbanding dengan EMAS 7 EV. Dari segi bahagian sub profile lebih kurang sama je, tak ada perubahan yang ketara sangat pun. Lampu taillight dia berbeza sikit dengan EMAS 7 EV. Lampu taillight pada EMAS 7 EV pun aku rasa dah cukup cantik. Reka bentuk taillight dia sama je macam EMAS 7 EV, cumanya untuk PHEV ni dia punya susun atur LED dia berbeza sikit berbanding dengan model EV. Bahagian bumper juga ada design yang berlainan lah. So overall dari segi design eksterior, model PHEV ni akan mempunyai design eksterior reka bentuk yang lebih maskulin, lebih style, lebih berbentuk. Yang paling penting nampak lebih Porsche kau berbanding dengan EMAS 7 EV. Aku cukup suka design untuk model PHEV kali ni. Untuk EV dia 50-50, dia nampak lebih ke arah feminin sikit daripada segi design reka bentuk dia, sebab dia simple dan minimalis. Tapi untuk PHEV dia lebih maskulin, lebih garang. Betul tak? Untuk model PHEV ni pun sama juga, menggunakan platform GEA, Gear, yang dibangunkan oleh Geely sendiri lah. Daripada segi size dimension, aku rasa tak ada perubahan yang berbeza ataupun signifikan berbanding dengan EMAS 7, sebabnya menggunakan body yang sama. So kita boleh expect lah daripada segi keluasan,
dari segi practicality lebih kurang sama je seperti kita lihat pada EMAS 7 EV. Interior macam mana pula? Interior kalau kita tengok dari segi layout dia sama je macam EMAS 7 EV, cumanya untuk Geely Galaxy Starship 7 dia menggunakan kemasan tona warna yang nampak kontra lah, menggunakan warna hitam dan juga color brown. Tapi untuk EMAS 7 PHEV kita tak sure kalau Proton bawa masuk tona warna yang sama, tapi mungkin aku akan expect Proton akan menggunakan kemasan warna hitam yang lebih kurang sama lah terdapat pada EMAS 7 EV. Tapi kalau Proton nak buat kelainan bawa masuk tona warna macam ni pun okey ke? Nampak mewah kan? Punya IHU dia masih lagi sama, berukuran 15.4 inci, menggunakan Flyme system, 7 nanometer processor, meter cluster pun lebih kurang sama, 10.3 inci, design steering pun sama, dan dia punya sistem sound pun sama daripada Flyme Sound dengan Warner system. Kita boleh expect dari segi comfort, seat mungkin sama seperti model EV. Aku cukup suka interior yang ada pada model EMAS 7 EV ni. Dia lebih simple, minimalis, lebih modern, tak terlalu complicated sangat. Yang paling penting dia punya seat sedap babe. Lagi satu, luas. Very practical. Untuk model EMAS 7 PHEV ni dia akan memanfaatkan penggunaan ruang sekitar 86.4%, yang mana membolehkan dia punya boot size ni boleh dapat sekitar 518 liter. Besar tu kau. Memang sangat-sangat praktikal sebagai sebuah SUV keluarga. Macam aku cakap sebelum ni, EMAS 7 EV tu dia terletak dalam segmen C. Sama juga macam model PHEV ni terletak dalam segmen C, harga segmen B, tapi keluasan dia dalam segmen D. Harga macam mana pula? Sebelum kita bercerita berkenaan dengan harga, kita tengok dari segi dia punya powertrain. Untuk Proton EMAS 7 PHEV ni menggunakan teknologi sistem TOR PHEV yang dibangunkan oleh Geely sendiri, yang mana mempunyai kecekapan terma sekitar 46.2%, paling tinggi sekali dalam industri PHEV ni kan. EMAS 7 PHEV ni akan menggunakan enjin 1.5 liter yang mana menjana power sekitar 110 PS dan 136 Nm torque. 110 PS macam tak laju je. Korang kena ingat, ini PHEV, dia ada motor elektrik. Yang mana untuk motor elektrik pada EMAS 7 PHEV ni akan menjana sekitar 215 PS dan 262 Nm torque. Korang bayangkan kuasa yang dijanakan pada enjin 1.5 liter ni digabungkan dengan kuasa pada motor elektrik, bayangkanlah laju mana kan. Yang mana pecutan 0 ke 100 km per jam selaju sepantas 7.5 saat. Dan yang paling impresif sekali, jarak pemanduan ni, range. Untuk model PHEV daripada EMAS 7 ni nanti akan mempunyai jarak perjalanan sejauh 1420 km, antara yang paling jauh, paling tinggi bacaan jarak perjalanannya dalam segmen PHEV. Lepas ni korang tak payah pening lah nak charge kat mana kan. Dengan sekali charge je, dengan sekali isi je full tank, korang boleh round satu Malaysia, tak ada masalah. Okey, dari segi harga pula. Harga semestinya untuk model PHEV ni akan lebih mahal sedikit berbanding dengan model EV. Kalau kita tengok dekat China, untuk model Galaxy Starship 7 ni harganya bermula sekitar 90,000 ke 120,000 lah lepas kita convert lah. Tapi mustahil lah kalau Proton nak letakkan harga macam tu kan. Memang orang tak akan belilah EMAS 7 EV tu. Aku jangkakan untuk model PHEV ni akan bermula sekitar 119,000 sehinggalah 139,000 ringgit, which is lebih murah berbanding dengan Jeku J7 PHEV kan. Sekiranya Proton meletakkan harga 119 ke 139,000 ringgit, mungkin kita akan tengok ataupun saksikan Jeku J7 PHEV ni pun akan turunkan harga juga. Seperti yang kita lihat perang harga EV antara EMAS 7 dan juga BYD Atto 3. Begitu juga dengan Chery Omoda E5. So Cikgu Zul, kalau kau ada bajet, kau nak ambil EV ke PHEV? Kalau akulah diberi pilihan antara EV atau PHEV, mungkin aku akan pilih PHEV.